Dalam dunia hari ini, ramai memilih jalan yang singkat. Tapi, tidak semua jalan singkat itu betul. Persoalannya, sanggupkah kita gadaikan integriti demi kepentingan diri sendiri? Ayo saksikan. Assalamualaikum, Billy. Weh, kau buat apa ni? Kenapa muka kau macam nak nangis, weh? Kau okey tak ni? Salah Syah, aku tak siap tugasan lagi ni. Asal, weh? Kau kenapa? Aku dah buat sikit, tapi terlupa nak save lah. Aduh, ni kalau aku tak datang kelas esok ni, habislah makan aku. Weh, kau ni problem tu. Alah, kau ni macam biasa. Buat je lah jadi sakit palsu. Ramai dah buat. Tapi, itu bukan menipu ke? Menipu sikit je. Bukan rasa pun. Nak selamatkan diri je. Siapa tahu kita nak buat benda ni? Kau tak, kau juga yang stres. Kau pernah tipu ke? Tapi, kalau kantin macam mana? Dia takut lah aku. Kau ni, dalam hidup ni dulu, kita kena pandai fikir cara nak survive. Kau nak perfect kan macam ni? Kita buat je lah. Kau tak, kau duit asyik kepala. Aku dah tolong kau. Mana kau fikir? Okay, tak apa. Biar aku fikir tu Hey doktor, morning. Good morning. Doktor, saya nak MC. Awak sakit apa ya? Mari saya cek dulu. Oh, saya tak ada apa doktor. Saya tak sakit. Cuma saya penat lah. Saya nak, kalau boleh saya nak cuti sakit lah. Boleh tak doktor? Kalau awak tak sakit, saya tak boleh keluarkan CV sakit tau. Itu menyalahi etika dan undang-undang. Hai, boleh lah doktor. Saya betul-betul terdesak ni. Macam ni lah doktor. Tolonglah. Saya anggaplah benda ni tanda terima kasih doktor. Saya bagi tolonglah. Awak tunggu sekejap ya. Dia. Itu penting. Nah. Wah. Terima kasih doktor. Terima kasih. Doktor lah penyelamat saya hari ni. Tapi ingat, setiap perbuatan ada akibat tau. Saya tak ada kena-mengena dalam hal ini ya. Saya tak ada. Kalau awak palsukan sipil, awak menipu institusi, menjejaskan sistem dan merosakkan nilai integriti diri awak sendiri tau. Okay, terima kasih ya doktor. Aku tahu benda ni salah. Tapi bila semua orang buat, kenapa aku yang rasa bersalah? Tak apalah, sekali ni je untuk lepaskan diri. Billy, kalau yang panas di mana? Saya nak pergi kelas puan. Billy, bukan semalam awak ambil cuti sakit ke? Buat mana saya tengok cuti sakit awak tu? Kenapa puan? Saya memang tak sihat semalam puan. Ni, kasih. Ni kau? Kau macam pelik je. Billy, ni palsu ni. Awak sedar tak benda ni salah? Awak bagi rasuah kat dia untuk dapatkan cuti sakit ni. Awak ingat benda ni kecil ke, Billy? Salah saya puan. Saya pilih jalan mudah. Dan saya menyesal. Billy, perbuatan awak ni bukan saja menipu tahu tak? Tapi dia boleh memburukkan nama kolej. Atas kesalahan awak ni, sengaja awak digantung tau. Dan kes ni kena bawa ke mahkamah. Puan, baru sekali je saya buat rasuah tu. Lagipun kecil je. Tiada rasuah kecil atau besar, Billy. Semua bermula dengan satu pilihan. Integriti adalah asas kepada kepercayaan. Sekali ia dikhianat, kesannya bukan kepada diri sendiri, tapi kepada seluruh sistem. Sebagai seorang profesional, saya gagal mempertahankan amanah. Rasuah bukan sahaja merosakkan orang yang memberi, tetapi juga yang penerima. Saya yang ajak Billy ambil jalan mudah. Hari ini saya sedar menggalakkan kesalahan adalah satu pengkhianatan terhadap integriti. Integriti bukan tentang bila orang tengok, tetapi bila sekiranya siapa pun yang tahu. Hari ini saya belajar harga sebuah integriti jauh lebih mahal daripada markah, wang dan juga alasan.